Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada beberapa semakan kali ini. Jadi semakan yang pertama adalah khat sulus adi, sulus biasa. Tulisannya masya-Allah bagus. Okey, kita tengok dengan lebih detail. Okey, saya mungkin akan guna pen yang lebih besar lah supaya lebih jelas. Okey, dia punya atas ni pendek sangat. Pastikan atas ni dia punya permulaan ni 2 titik, 2 titik setengah. Ini apa masalah dakwat printer ni. 1 2 setengah. Mungkin turunkan sikit lagi lah ya, bagi dia turun sikit lagi sebab ni nampak agak mendatar. Okey, Robbana. Bila sulus adi, alif dekat hujung ni dia sedikit nipis. Dia tak sama dengan tak sama dengan sulus jali. Sulus jali dia tebal. Okay. Alif ni dia dah dilengguk, cuma kepala dia ni, saya tengok kepala ni ada masalah yang sama. Jadi perhatikan kepala dia tu okey, nak buat kepala dulu ataupun tiang dulu itu masing-masing lah. Letak depan sikit, tarik, dan nanti sini kita lukis lah. Dekat sini ni nampak macam dia tak nampak ke depan sangat. Ni kita nak nampak dia yang ni, dan dia punya sini pun terlalu pendek. Jadi pun saya buat agak pendek ni. Kalau boleh keluarkan sikit lagi. Okay. Ini paling sikit adalah 1 mata pen. Yang ni dah adakah ni 1 mata pen? Kena luaskan sikit. Kepala ni kena besarkan lagi. Badan dia besarkan sikit lagi lah ya. Dia punya mata dalam tu jangan terlalu sepet. Dia akan keluar sikit. Okey.
Yang ni pun saya nampak sama. Sebab saya print atas A5, separuh A4 lagi kecil, jadi kita tak dapat nak tengok yang sebenar dia macam mana. Jadi nanti cuba tengok balik karya asal tu. Mata dalam ni jangan terlalu kecil, biar dia lebar dia adalah satu mata pen. Satu mata pen kat sini. Tapi kalau sini ke sini dia lebih lebar satu mata pen lah. Tapi kalau kita buat daripada hujung sini ke sini, dia akan jadi satu mata pen. Fit dunia. Yang ini saya rasa tak cukup ni. Sikit lagi, naik atas sikit ni. Ini tempat dia. Nanti sekejap. Okay. Tempat dekat mana dia patah ni, dia dekat tengah-tengah. Jadi dia panjangkan sikit lagi. Yang ini terlalu lurus. Macam tu. Dia punya kembungnya dekat tengah-tengah lah ya. Lurus. Agak-agak satu titik kat sini. Kita berhenti. Kita buat dia punya ekor dia. Macam tak berapa nak menjadi. Okey, jadi dia nampak di sini ada lengkung sedikit, yang ni terlalu lurus. Yang ni 4, yang ni pun 4. Hasanah. Okey. Saya ada tengoklah sikit video yang rakan-rakan share tu. Masa tu Ustaz Baki cerita pasal gigi sin untuk khot nasah. Jadi khot sulus pun samalah kat sini. Pastikan dibezakan dia punya luas dia. Sini kena 1 titik, sini 1,5, sini 2. Yang ni 2 ataupun 3 pun boleh lah sini. 3. Ni 3, yang ketiga ni 3. Jadi macam ni, dia macam hampir sama. Dan sini dia runcingkan lagi kat sini. Yang ni sedikit panjangkan sikit lagi kat sini. Yang ni pun sama. Sikit sini. Yang ni lagi bagus lah. Yang ni kurang sikit. Mendongak yang ni kurang mendongak. Rata. Turun. Yang ni tak ada masalah sangat lah. Dalam ni masih boleh isi 1. Tak apa nak menjadi. Ini 1. Ini 1,5. Ini 3.
Ni jaga. Jadi kanan kiri ni lebih tinggi daripada kanan. Tinggi sikit. Kalau luaskan sikit pun boleh lagi ya. Bagi luaskan sikit lagi. Gigi saya mungkin terlalu panjang saya rasa. Tapi nak tunjuk kat sini dia ada macam ombak dia. Kita nampak macam ada ombak. Yang ni dia macam ni. Yang ni dia lebih condong. Yang ketiga tu lagi condong. Wow ni pun sama. Ekor dia turunkan lagi ke bawah sini. Okay. Yang ni 1,5. Dia tak sama dengan wow ni leher dia. Dan satu perkara lagi, untuk sulus adi, dekat sini dia tak boleh kembung. Dia tak sama dengan sulus jali. Sulus jali dia tebal. Sulus adi dia sedikit nipis kat sini. Yang ni dah jadi macam sulus jali juga. Yang ni pun mungkin luaskan lagi. Yang ni luaskan sikit lagi. Ini tak cukup panjang ni, sampai panjangkan sikit lagi. Dan sini terlalu melengkung ni. Dia adalah sikit lengkung ni, cuma yang ini mungkin terlebih. Yang ini kena potong ni, potong di sini. Saya kena besarkan sikit lagi ni. Tinggi sikit lah. Beza wow ni okey, sini satu je. Satu saja. Maksudnya di sini dia punya leher ni, yang ni leher dia panjang. Ni leher dia panjang. Jarak ni. Jarak daripada atas ni ke bucu ni. Sini lebih pendek. Ini bersama ni wakina ni cough. Jadi kena nipiskan. Okey. Kalau luaskan sikit lagi okey. Yang ni kena tengok balik tadi ni. Dia ada sikit lengkung kat sini.
bersama, panjangkan sikit ke atas ni. Ekor dia jangan tebal ni, masuk ke dalam. Okey, lepas tu dari segi susunan, dari segi susunan, contohnya kat sini ekor bar ni kena jelas, dia tak boleh tebal macam ni, dia tak boleh bertindih tebal. Saya tengok dekat sini ada beberapa tempat dia bertindih tu tebal, contohnya macam ni ya. Ekor yang tirus tu kena ditunjukkan. Yang ni pun sama, pertindihan yang tak bagus. Kita belajar khat sulus adi ni, ekor huruf akan bercantum dengan huruf seterusnya. Itu konsep dia. Tetapi tidak semua tempat kita perlu tindih, tidak semestinya. Contohnya macam ni, kita tak perlu tindih pun dengan, tak semestinya kena tindih pun dengan lam alif ni. Ya, kita letak alif dekat sini, ekor ni dekat antara alif dengan lam alif pun okey, tak ada masalah. Kalau macam ni, ya, kita kena tindihkan ekor ra dengan ta marbutah ni. Tapi yang ini tak perlu pun tak apa. Sebab kalau kita kata semua kena bertindih, maksudnya ha ni kena letak dekat atas hujung ni, hujung ta ni. Dan kalau saya mungkin saya akan guna lam alif yang lipat tu. Ni, wa fil akhirah ni saya guna lam alif lipat. Yang lam alif macam ni mungkin dekat depan ayat, dekat depan susunan ni okey. Itu masing-masing lah punya cita rasa. Kalau saya akan buat lam alif yang lipat. Contoh macam ni. Okey, ba ni tak perlu bertindih dengan alif ni, lam ni. Maksudnya dia buat macam ni sahaja. Ni ba. Kita ni garisan. Alif kat sini. Lam sini. Mungkin rapatkan sikit lah kat sini. Kalau nak tindih juga, mungkin kita fikir jauh sangat lah sini. Kita buat macam ni. Contoh tindihkan macam tu. Ini contoh lah. Jadi jangan tindih macam ni. Tindih dekat sini. Sebabnya dia naik, jadi ekor tu boleh nampak. Yang lain-lain saya rasa okey je, tak ada masalah. Fathah ni macam ni. Kan. Macam ni pun tak apa bagus susunan dia. Jadi kat sini fathah tebal. Yang ni guna nipis je. Jadi potong kat sini. Kat sini kena nipis ni. Tadi ni naik. Di sini nipis. Dan ni seolah-olah apa? Seolah-olah ya. Okey, itu saja. Sekian, Assalamualaikum.